Abdul Rahman, audiologist di Global Hearing Care Center Setia Alam. Saya berasal daripada Klang, Selangor. Saya merupakan graduan daripada Universiti Islam Antarabangsa, Malaysia. Okey, berapa tahun dalam jadi audiologist? Oh, saya sudah berkhidmat sebagai audiologist selama 10 tahun. Sebelum ni saya berkhidmat di sebuah hospital swasta di Subang Jaya. Selama berapa tahun? Selama 8 tahun. Okey, kalau di hospital pesakitnya lebih ramai lah, bilangan pesakitnya lebih ramai dan kita jumpa banyak kes lah berbanding kalau kita di private clinic macam ni lah. Saya dah serve lebih kurang 10,000 orang sepanjang saya berkhidmat sebagai audiologist. Dalam 10,000 orang tu tak semua ada masalah pendengaran dan memerlukan pakai alat bantu dengar. Dan ada juga yang memerlukan pakai alat bantu dengar, cumanya tak bersedia lagi nak pakai alat. Sebenarnya waktu nak pilih bidang audiologist tu, kita ada 5 lah yang major yang kita boleh pilih. Masa tu audiologi tak berapa nak famous sangat. Jadinya mungkin sebabkan rasa macam unik audiologi, so jadi kita memilih untuk ni lah, pilih bidang ni lah. Cuba. First day audiologist, sebab kita dah pernah buat jugalah dekat hospital, kita dah pernah praktikal waktu dulu. Tapi bila kita jumpa dengan orang yang memerlukan hikmat kita dari segi kepakaran untuk pakai alat bantu dengar, jadi kita rasa macam okey, kita boleh bantu dia. Bila dia dengar tu rasa berbeza bila pakai alat bantu dengar tak pakai alat bantu dengar, dengan respon daripada ahli keluarga jugalah yang menyebabkan okey, rasa gembira lah bila kita dapat bantu pesakit-pesakit yang memang memerlukan alat bantu dengar lah. Walaupun saya dah tukar tempat, dah berubah lokasi, tapi ada je pesakit-pesakit lama yang still in contact, minta pendapat dari segi alat bantu dengar ataupun macam dia punya status pendengaran. Jadinya bila kita rasa untuk membantu dia, okey, kita rasa puas bila kita dapat bantu, kita dapat share kita punya knowledge dengan pesakit tu dan kita dapat bantu dia lah untuk dengar dengan lebih baik. Bila pakai especially bila pakai alat bantu dengar. So jadi alat bantu dengar ni sebenarnya kita fungsi dia selain daripada untuk mendengar, kita juga nak improve patient punya quality of life. Bila tak dengar, jadi kita pun akan withdraw diri kita daripada tak nak bercakap dengan orang. Jadinya dia lebih kepada sosial yang kita tak nampak, masalah yang kita tak nampak dengan mata kasar. Tapi bila benda tu dah jadi teruk, baru kita nampak okey. Yes, alat bantu dengar ni sebenarnya membantu untuk kita pesakit tu sendirilah. Adalah satu kisah ni, pesakit tu datang dia nangis-nangis sebab dia punya bos sebab dia tak dengar. Jadinya dia banyak miscommunication lah bila cakap dengan colleague, bila bos bagi arahan tak dapat nak maksudnya tak dapat nak memenuhi lah apa yang bos minta. And then bos dah ugut dah nak buang dia daripada kerja lah. So kita pun try lah pakaikan alat bantu dengar. Alhamdulillah it helps lah. Now patient memang use regularly lah, memang hari-hari pakai dengan baik lah. So itu juga yang membuatkan kita ada patient pun puas hati lah bila dia pakai tu, membantu dari segi quality of life dia juga, dari segi communication dengan kawan-kawan, macam tu lah. Maknanya dia tak dibuang kerja? Dan dia terselamat lah daripada dibuang tu. So jadi walaupun masalah pendengaran tu memang still ada, tapi hearing aid tu dia help untuk that situation lah. Ada juga pesakit yang dia memang ada masalah tinnitus ataupun berdesing dalam telinga yang teruk lah, mengganggu tidur dia ada anxiety. So apa yang kita cuba untuk patient tu, kita try consult dia dari segi macam untuk pakai alat lah. Patient ada bunyi macam mana beritahu? Bunyi macam berdesing macam tu. So dia mengganggu lah. And then patient tu ada masalah jantung dan susah nak tidur malam, so akan cepat terkejut. Jadi bila dia pakai alat bantu dengar tu, kita
berharap dapat help dia lah, then it helps. Now dia using the hearing aid pun regularly dan dia dah kurang lah rasa, maksudnya dia dah kurang anxious with that, and then improve juga in terms of quality of life lah. Bila dia dapat tidur dengan baik, dia dapat maksudnya dapat dengar dengan baik, dapat tidur dengan baik. So it improve a lot. Ada juga kes yang datang kat kita lah, dia beli amplifier, dia pakai amplifier untuk dia berharap untuk bantu dia untuk mendengar lah. Tapi bila dia datang kat kita tu, pendengaran dia dah tahap teruk ke sangat teruk lah. Jadinya bila kita bantu dia, not many option left. Sebab kan dah sangat teruk ke sangat teruk. Jadi not many option left, dan nak katanya dari segi clarity pun yang diharapkan tak seperti yang diharapkan lah. Sebab dah lama dan ni jugalah. Siapa yang beli alat tu? Usually anak-anak yang belikan lah. Ni mungkin dia tengok dekat online tu, device ni boleh membantu. Cumanya banyak juga pesakit yang tak tahu bahawa online dia punya cara amplifier tu berfungsi berbanding dengan hearing aid lah. Kepada anak-anak yang ibu bapa dia ada masalah pendengaran, sebaiknya bawalah ibu bapa berjumpa dengan audiologist yang bertauliah untuk cek dari segi masalah tahap pendengaran, jenis masalah pendengaran, dan audiologist atau boleh suggest apa alat yang terbaik, apa option yang ada untuk mak ayah tu sendirilah sebelum membeli secara online. Kalau sebenarnya more or less the same je dekat Global Hearing Care Center dengan kat private hospital. Cumanya dari segi berapa ramai pesakit yang kita ni, kita lebih jumpa lebih ramai dan lebih variety of patient lah. Kita jumpa dekat macam test-test yang kita jalankan, ujian pendengaran untuk bayi, untuk kanak-kanak, untuk orang tua dan orang dewasa jugalah. Disebabkan saya dah berpengalaman dekat private hospital tu, jadi saya bawa kepakaran saya untuk berkhidmat untuk Global Hearing Care Center. Okey, kalau macam bila patient datang tu, kita dah buat hearing test, kita tengok dulu jenis masalah pendengaran dia. Kita akan suggest lah untuk pesakit tu, kalau dia jenis yang selalu bersosial dan meeting, kita akan suggest dia alat yang lebih premium ataupun yang bersesuaian dengan lifestyle dia. Macam kalau yang jenis duduk rumah pula, kita akan tengoklah alat yang bersesuaian untuk pesakit. Yang penting selesa. Dekat Global Hearing Care Center ni kita mementingkan keselesaan pesakit lah. Kalau macam kita akan suggest, kita akan guide patient untuk alat mana yang bersesuaian dengan pesakit tu sendiri, lifestyle dia, keperluan dia, dan dia punya teknologi pun kita akan explain, kita akan bagi tahulah secara ni macam mana penggunaan, macam mana penjagaan. So supaya patient dapat benefit daripada alat yang dia beli tu. Selalunya patient cakap saya friendly ke? Selalunya pesakit akan cakap dia berpuas hatilah dengan explanation yang saya berikan berkenaan alat, penggunaan alat, penjagaan alat. Dan yang penting, pesakit mesti pakai alat. Okey, dia kalau kita nak kata kepuasan jadi audiologist ni, bila kita tengok pesakit tu datang balik kat kita, dia dah pakai alat, dia pakai dengan dengan waktu yang cukup, optimum, jaga baik, dan dia boleh, yang paling best ni bila dia cakap kita, dah dengar dah anak cakap, anak pun tak ada cakap jerit-jerit dah, anak sendiri macam ahli keluarga sendiri pun cakap, tak payah cakap-cakap jerit-jerit dah, dengan abah dah, boleh dengar. So macam pesakit tu sendiri gembira, kita pun gembira, anak-anak pun gembira, dan komunikasi dia dengan kawan-kawan pun dah tak withdraw diri dia daripada kawan-kawan, lebih banyak jumpa kawan, nak borak-borak. So jadi benda tu yang menjadikan
kepuasan yang lebih lah pada untuk kita ni. Oh ya, kita dapat membantu seorang lagi pesakit untuk dengar, untuk lebih ceria dalam hidup dia lah. Selepas 10 tahun menjadi audiologis, saya sedar bahawa audiologis ni bukan setakat diagnose masalah pendengaran, tapi kita juga membantu guide patient untuk dia punya hearing journey. Audiologis ni tugas dia beyond diagnosis dan alat bantu dengar. It's more than that. Rehabilitation, how patient benefit daripada alat bantu dengar, dan juga kita guide family members untuk sekali involve dalam journey tu. Jadinya dan memahami cara-cara nak berkomunikasi dengan pesakit yang ada masalah pendengaran ni, supaya komunikasi tu lebih berkesan. Okey, untuk warga Setia Alam, bagi siapa yang ada masalah pendengaran, boleh berjumpa saya di Global Hearing Care Center Setia Alam, bersebelahan dengan HWC Coffee Setia Taipan 2. You hear, we care.